Kalau satu pokok tu macam ni lah. Kalau 5 ekar lebih kurang 300 pokok. Didarab sajalah. Macam mana nak kira saya pun tak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dari Hanani Agro Farm. Okey, hari ni kita nak berkongsi pengalaman berkenaan dengan kajian tanaman kelapa ya. Baik, di sini ya, ini usia kelapa lebih kurang 3 tahun. Ini dipanggil kelapa SGG. Ada lebih kurang 16 pokok di sini saja untuk kajian. Ketinggiannya kat bawah sampai ke tanah. Batangnya pun tak nampak. Keliling, semua keliling ya. Bukan sebelah saja, keliling penuh. Atas pun dah makin menjadi. Baik, kita lihat bukan satu pokok saja. Mari kita tengok sekali lagi sini. Ni kongsi. Tengok ya buahnya. Masya Allah. Kalau satu pokok tu macam ni lah. Kalau 5 ekar lebih kurang 300 pokok. Didarab sajalah. Macam mana nak kira saya pun tak tahu. Tapi bukan saja-saja jadi macam ni ya, mesti ada kajian ya, ada asbab dia. Bukan kita saja seronok lah tanam kita, boleh lah kebetulan. Ada asbab dia, baja apa yang kita gunakan, jarak dan macam mana, semua atas tanah. Satu persatu kita tengok. Agak berubah sikit ni, ada satu pokok, tak tahu pokok apa. Tu dia. Ni atas ni tengok buah ni. Saya beli benih, saya cuba kaji. Tapi isinya memang terbaik lah. Rendah belaka ni pun rendah belaka. Nampak ni. Ini sampai rumput pun nak naik. Rajin sangat ni tuan rumah ni. Okey. Tengok. Baru rumput pun naik. Tengok ya. Hasilnya bawah. Dekat sini semua buah belaka. Nampak di sini yang terlindung. Tu nampak ya. Tu dia. Rendah ya. Tanah tu dah tua dah. Okey, yang ni. Ini tengok atas pun dia punya sudip pun bukan main besar lagi. Ni ya, siapa yang berminat nak tanam kelapa, tanamlah ya. Hasilnya memang puas hati lah. Sampai ke peringkat bawah ni dah tak terkutip dah. Ini kita lihat lagi yang sebelah sana itu, kata di sini 8 pokok, sana 8 pokok. Boleh zoom sana tu. Tu sama juga ya, sama waktu dengannya. Buahnya ya. Ni kalau 18 pokok ni agak-agak berapa ya hasilnya.